Sejahtera semua, nama saya Viviela Belindia, anak Edward Gele dari SMK Ulu Balingan dengan kod sekolah YEA 3401. Hari ini saya akan mengulas sebuah novel yang menarik iaitu Gigih, karya Didi Tia. Novel ini mengandungi pelbagai elemen yang menarik yang bukan sahaja menghiburkan tetapi juga memberikan pengajaran yang berguna kepada pembaca. Novel Gigih adalah sebuah karya yang mengisahkan perjalanan seorang individu yang menghadapi pelbagai cabaran namun tetap kekal dan berusaha tanpa mengenal erti putus asa. Buku ini mempunyai kira-kira 176 halaman dan sangat sesuai dibaca oleh pelajar serta masyarakat umum kerana mesejnya yang mendalam serta inspiratif. Kisah dalam novel ini berkisah tentang perjuangan watak utama Nabi Ilyas yang berasal dari latar belakang yang sederhana tetapi bercita-cita tinggi. Dia menghadapi dengan pelbagai rintangan seperti kesusahan hidup, kegagalan dan kritikan daripada orang sekeliling. Namun, dengan semangat dan ketabahan, dia terus berusaha untuk mencapai impiannya. Sepanjang perjalanan hidupnya, dia belajar bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah. Memerlukan usaha yang berterusan serta keyakinan diri yang tinggi. Novel Gigih mencapaikan pelbagai nilai murni yang boleh dijadikan teladan, antaranya ketabahan dan usaha berterusan. Bermaksud, kejayaan hanya dapat dicapai dengan kesabaran dan usaha yang tidak mengenal erti putus asa. Selain itu, kepercayaan kepada diri sendiri. Seseorang harus yakin dengan kebolehan sendiri walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Seterusnya, sokongan daripada keluarga dan sahabat. Dalam menghadapi kesulitan, dorongan daripada orang tersayang sangat penting untuk terus maju. Akhir sekali, pendidikan sebagai kunci kejayaan. Ilmu dan pembelajaran yang berterusan memainkan peranan yang penting untuk membentuk masa depan yang cerah. Secara keseluruhannya, novel Gigih karya Didi Tia adalah sebuah novel yang penuh inspirasi yang sesuai untuk sesiapa sahaja yang ingin mencari motivasi dalam hidup. Ia mengajar kita bahawa kejayaan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi dengan usaha, semangat dan ketabahan kita mampu mengatasi segala rintangan. Kerana dunia tiada simpati, kita harus teguh berdiri. Sekian saja ulasan buku untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar dan saya harap anda semua mengambil peluang untuk membaca novel Gigih. Selamat membaca!